Ujian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW doa, wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laysa ilaik. Kebaikan semuanya datang daripada Engkau ya Allah, keburukan langsung tak datang daripada Engkau ya Allah. Maksudnya, jika satu orang hamba tu tahu ujian ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti kena yakin yang dalam ujian ni mesti ada kebaikan. Mustahil dalam ujian tu 100% keburukan, mustahil. Jadi kalau satu orang hamba tu dah yakin kata dalam ujian tu mesti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, dia hanya boleh bersabar dan tunggu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita sabar dan hadap semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.